Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni kita ada sedikit orang kata reveal lah. Bukan pelancaran sebab model ni sebenarnya diorang dah lancarkan lama. Triumph dah lancarkan agak lama juga. So hari ni diorang nak reveal sahaja Triumph Tiger Sport 800. Triumph Tiger Sport 800. Jom. Alright guys, untuk Tiger Sport 800 ni kalau korang beli sekarang, dia orang dengan bermurah hati diorang bagi package ni guys. Touring package. Diorang bagi box belakang ni. Box panel kanan dan kiri, dan dikatakan touring package ni pun datang dengan double stand nampak ni. Saya rasa untuk double stand ni. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin 3 silinder 798cc dual overhead cam yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 113 horsepower dan juga 84 Nm of torque. Dari segi elektronik memang lengkap. Kita ada sistem ABS, dual channel ABS, and kita ada cornering ABS. Lepas tu kita ada rider shift assist, kita ada traction control, cruise control, quick shifter up and down, and macam-macam lagi. And kita juga ada Bluetooth connectivity guys. So memang macam-macam lah dari segi elektronik dia. So, ini enjin dia, enjin triple. Korang nampak ada 3 batang. Sistem brake hadapan dia 2 disc menggunakan caliper daripada Triumph ni, radial caliper. Dikatakan performance dia hampir-hampir sama dengan Brembo. Lepas tu kita nampak ni dia punya hose dia pakai steel braided depan dan belakang. Alright, sistem suspension depan dia menggunakan USD fork daripada Showa, fully adjustable guys So korang nampak ni kita boleh adjust dia punya rebound, dan dekat sebelah kiri kita adjust dia punya compression. Separa LCD digital, separa DFT meter. Nak dengar bunyi dia tak? Alright guys, ini tangki petrol dia punya cap memang lawa, and kapasiti tangki petrol dia pun cukup besar, 18.6 liter. Aduh, ini dia, ini button cruise control guys. So motosikal ni datang dengan auto cruise. So sedap lah kalau korang nak bawa dekat highway, perjalanan jauh, tangan korang penat, korang on je auto cruise. Ini lampu hadapan dia full LED. Terang guys. Ini baru lampu biasa, kita belum high beam lagi. High beam dia buka sebelah mata tu. Dan ini lampu belakang dia juga LED. Memang lawa. Segala-gala pun LED. Tayar yang dia bagi, tayar yang cukup berkualiti. Kita ada Michelin Road 5 ni. Sistem suspension belakang dia pun menggunakan adjustable monoshock. Korang tengok ni, dia ada tank ni, korang boleh pusing. Korang nak tambah preload ke, kurang preload ke, pusing je guys. Windscreen dia boleh naik guys. Here. Punya sistem quick shifter. Baik. Mantap. So dia datang dengan quick shifter untuk up, and auto blipper untuk down shifting. So padu guys. Dia datang dengan 4 color. Kita ada warna kelabu, ada warna biru, ada warna hitam, dan ada warna kuning. Alright guys, kalau siapa yang perasan, kalau korang tengok tadi video saya, dia yang ni tak ada box kan, tu tak ada box. Yang ni ada box pula. Yang lain-lain ni tak ada box. Bukannya tak ada guys, dia tak sampai lagi. Semua ada box 3 biji ni. So itu dia Triumph Tiger Sport 800. So harga jualan dia bermula daripada RM63,900. 63,900 tu dia termasuk sekali tau dengan touring package tu. Touring package tu kalau korang beli saja-saja RM11,000, tapi sekarang ni diorang bagi free dekat orang-orang yang terawal sahaja. So kalau korang berminat, korang boleh pergi order. And pada saya, honestly lah, saya dah tengok banyak motor pada tangga harga macam ni, dengan package yang dia bagi tu, apa yang saya bagi tahu tadi memang berbaloi guys. 63,900 memang sangat-sangat berbaloi pada saya lah. So siapa berminat boleh pergi dekat Triumph PJ, dekat dengan Motoplex PJ. Alright, bye guys.